Tak faham, kenapa ada orang percaya lagi yang ada emas 0.002 gram harga RM30? Memanglah murah, tapi akhirnya tertipu RM15,000. Saya sebenarnya dah simpan emas ni dah 9 tahun dekat Public Gold dan beberapa brand yang lain. Setelah 9 tahun saya masih lagi dengan Public Gold dan Alhamdulillah hari ni pun saya dah keluarkan emas fizikalnya hasil simpanan sikit-sikit dekat akaun emas Public Gold. Dekat Public Gold ni sebenarnya very simple and straightforward. Kita beli emas, dapat emas dan yang penting harga 1 gram masuk akal. Dan emas fizikal memang dapat dekat tangan. Kalau nak jual balik, at least ada tempat nak jual. Sebab Public Gold adalah pengilang emas yang terbesar dekat Malaysia ni. Kalau anda jual emas kat kedai luar sana, kedai-kedai tersebut akan jual balik dekat Public Gold tau. So kenapa kita nak go through third party kan? Jadi lebih baik beli emas dengan Public Gold, jual balik dengan Public Gold. Sebab ibarat anda beli dan jual balik dengan kilang. Dan dekat tangan saya ada 1 dinar. Ini beratnya 4.25 gram. Yang ini pula adalah kepingan 10 gram, satu desain bunga emas, lagi desain taifuk. Emas kat tangan saya ni at least bernilai sekitar RM14,000. Kita tak perlu ada RM14,000 untuk beli emas. Kalau anda nak murah, boleh guna akaun emas Gap, iaitu akaun emas untuk anda menabung serendah RM100. Konsisten saja setiap bulan dan capailah 1 gram pertama atau lebih bagus capai 1 dinar yang pertama. Simpan emas, jangan sampai kena tipu. Untuk lebih banyak ilmu dan tips emas, boleh follow saya.